Selepas 2 tahun menyepi, pintu gerbang Kampung Baru Seri Gading Bertepahat kembali bercahaya dengan 3,000 pelita dipasang bagi memeriahkan Malam Tujuh Likur menjelang Aidilfitri. Digelar sebagai Masjid Pelita Gerbang Pelita yang menjadi ikonik khususnya di Batu Pahat mula dibangunkan semula dengan konsep baharu. Ujar Ketua Geng Sumbu Muhammad Azam Isnin, gerbang pelita dibina sejak 2020 menggunakan kayu terpakai. Namun bahan binaan terbabit rosak dan tak dapat digunakan lagi pada 2024. Penduduk kampung mencari alternatif membangunkan semula binaan menggunakan besi serta dilengkapi hiasan lain. Katanya struktur binaan dinaikkan daripada 25 kaki kepada 35 kaki dan mengambil masa 5 bulan untuk disiapkan. Menurutnya ketika ditemui pada perasmian Gerbang Pelita Madani Parlimen Seri Gading yang disempurnakan ahli parlimennya, Aminul Huda Hassan di Kampung Baru, gerbang pelita berkenaan beroperasi sempena Malam Tujuh Likur bermula jam 9 malam hingga 12 tengah malam.